Assalamualaikum. Kami dari kumpulan Certain Strings. Saya ni Muhammad Adam. Saya Situn Azlin. Saya Siti Akimah. Kami dari Sekolah Menengah Kebangsaan Parang Pak Ahmad. Kami membangunkan aplikasi QuizTime. Nak tengok aplikasi kami? Jom! Aplikasi Android apps yang telah kami bina ialah QuizTime yang menggabungkan subjek biologi, kimia, fizik dan matematik tambahan. STEM terdiri daripada 4 elemen. Yang pertama, sains. Yang kedua, teknologi. Yang ketiga, engineering. Dan yang keempat, matematik. Aplikasi QuizTime dibangunkan untuk meningkatkan minat dan pemahaman pelajar dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik melalui pendekatan kuis interaktif. Aplikasi ini mengandungi soalan pelbagai tahap dengan maklum balas serta-merta, direka bentuk secara mesra pengguna dan menarik. Ia sesuai digunakan sebagai alat bantu belajar kendiri atau dalam sesi pengajaran. Objektif utama aplikasi ini adalah untuk menjadikan pembelajaran STEM lebih menyeronokkan, efektif dan mudah diakses. Objektif projek. Pertama, membangunkan aplikasi kuis interaktif berasaskan topik mata pelajaran fizik, biologi, kimia dan matematik tambahan untuk meningkatkan minat pelajar. Kedua, membantu pelajar mengukuhkan pemahaman terhadap kaedah pembelajaran berbentuk kuis yang menyeronokkan. Ketiga, menggalakkan pembelajaran kendiri dan penggunaan teknologi digital dalam kalangan pelajar sebagai sokongan kepada pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Penyataan masalah. Pertama, minat pelajar terhadap mata pelajaran fizik, kimia, biologi dan matematik tambahan masih rendah disebabkan kaedah pembelajaran tradisional yang kurang interaktif dan tidak menyeronokkan. Kedua, kekurangan bahan pembelajaran digital berbentuk kuis yang menarik dan sesuai dengan gaya pembelajaran generasi muda pada masa kini. Dan yang ketiga, penggunaan teknologi dalam pendidikan masih belum dimanfaatkan sepenuhnya untuk menarik minat pelajar, terutamanya dalam subjek-subjek STEM. Ciri-ciri utama aplikasi QuizTime. Pertama, kategori STEM, sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik. Kedua, soalan diberi secara rawak. Setiap kuis mempunyai soalan yang berbeza. Ketiga, markah dan papan skor. Pemain boleh melihat markah atau skor mereka. Dan yang keempat, tahap kesukaran. Soalan semakin mencabar. Cara-cara penggunaan aplikasi QuizTime ialah: 1. Buka aplikasi QuizTime. Paparan pertama akan menunjukkan ucapan selamat datang ke QuizTime bersama logo sekolah. Klik butang mula untuk memulakan kuis. 2. Pilih subjek kuis. Selepas klik mula, anda akan dibawa ke halaman pemilihan subjek. Paparan akan menunjukkan mesej sila tekan kuis pilihan anda. Terdapat 4 pilihan subjek iaitu matematik tambahan, fizik, kimia dan biologi. 3. Mulakan kuis. Tekan ikon subjek yang anda ingin jawab. Kuis akan bermula mengikut subjek yang dipilih. Jawab soalan-soalan yang diberikan sehingga selesai. 4. Skor akan dipaparkan. Selepas anda menjawab semua soalan, aplikasi akan memaparkan jumlah skor. Contohnya, skor yang anda miliki ialah 5. 5. Kembali ke menu utama. Tekan butang kembali untuk mengulangi subjek atau kembali ke halaman utama. Sebab boleh. Zali mulut singkat po. Yo. Bodoh tu sekarang.